Selamat pagi, Cik. Cik, saya daripada MPSP. Saya nak beritahu lah, tak boleh memberi makan kepada burung lah. Dia menyebabkan kacau ganggu persekitaran, Cik. Maaf, saya tak tahu. Okey, Cik. Kita akan Cik membuat kesalahan ni di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan lah 1974, bawah seksyen 47-1-G lah. Maaf lah, saya tak tahu ulangi lagi lah. So kita ikut kalau peraturan, kita akan keluarkan kompaun lah RM250. Okey, Cik, saya nak minta. Boleh bagi. Salah, Cik. Ya, bayar tadi saya tak bagi lah, saya faham. Okey, Cik, kita akan keluarkan kompaun RM250 lah untuk Cik. Akan kena kompon. Kena, Cik. Ini peraturan, Cik. Tolong minta IC, Cik. Tujuh bulan. Sign. Tak payah, Cik. Okey, kompaun ni, Cik kena boleh buat bayaran di Balai Bandar Semamperai, Jalan Pedar, Cik. Dia buat pengurangan pun di sana lah. Boleh kurang? Ya, boleh, Cik. Okey, terima kasih, Cik. Okey, baik. Saya takkan buat lagi. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Cik, hari ini kita ada buat tentang risalah lah berkenaan dilarang memberi makan burung pati. Kita harap Encik orang awam tak bagi makan burung pati lah. Pengetahuan untuk you lah. Okey. Boleh baca? Boleh baca, Nak beri makan kepada burung lah, no? Dia boleh buat tindakan jadi kompaun jadi RM250. Okey lah, salah sikit lah untuk berkaitan burung pati ni. Jangan dia buat menyakit. Okey. Selamat pagi. Saya daripada MPSP. Saya nak bagi risalah berkaitan dengan burung pati lah. Dia burung pati ni kita tak boleh memberi makan kepada burung lah. Dia mau penyakit dan kita. Selamat pagi, Cik. Kita nak bagi risalah untuk berkaitan dengan burung pati lah. Okey. Sebab tokong tu dah perbaikan belum banyak. So kita bagi risalah lah untuk pengetahuan untuk orang sekeliling lah. Okey, boleh. Okey lah, terima kasih. Thank you. MPSP kita nak bagi risalah sikit lah berkaitan burung pati ni. Jangan memberi makan kepada burung pati lah. Okey. Dia boleh jadi tindakan undang-undang lah. Okey lah. Terima kasih. Ada kereta kena banyak juga dia. Tak boleh tahan tu. Itulah. So sekarang kita buat cakapan dah lah. Yalah. Masih dulu. Ya lah tu untuk pengetahuan untuk you lah. Yalah. Kalau mesti dibagi tahu. Baik. Okey, terima kasih ya. Thank you. Kita nak bagi sikit risalah itu berkaitan dengan burung pati lah. Dan Sana ada orang bagi makan lah. Ini mesti makan tu semua orang gaduh lu. Dia bila ada orang bagi makan, dia lagi main lah. Kan? Ya. Sekarang kita buat ni. Ini kempen lah kan. Setelah bagi makan itu kita kena kompaun sekarang. Dilarang memberi makan kepada burung merpati.